Okay guys, kita berada di dalam Jayco J7 Sekarang kita masuk mode normal. Kita masuk normal mode dan kita drive malam. Kita nak pergi mana? Kita nak naik genting Okay. Jom kita tengok apakah kereta ni boleh buat Ini ialah J7. Harley boy. Okay, dalam normal mode kita naik genting, kita nak tengok dua barang. Satu, apakah rasa malam. Boleh nampak kereta ni lebih mewah daripada kereta-kereta seperti CR-V, HR-V yang lama, Mazda CX-5 yang lama, Subaru XV yang lama, Forester, Toyota Corolla Cross dan lain-lain lah. Korang tahulah So sekarang kita nak tengok rasa ambient lighting dia. Dia punya screen ada heads up display Ini ialah model all wheel drive AWD. So kita naik, tengok sama ada dia ada kuasa atau tidak. Kereta ni 1.6 turbo 4 cylinder dan kuasa dia 195 PS. Kau tengok Myvi tak bagi can pagi. Okey, 195 PS, 290 Nm torque. So kita biarkan Myvi jalan dulu sebab dia tergesa-gesa. So angka bandingkan kereta ni dengan beberapa kereta yang angka baru buat test drive terutamanya Chery Tiggo 7 Pro yang mempunyai chassis yang sama dengan kereta ini dan juga engine yang sama dengan kereta ni. So dalam mode normal masa kita naik genting, dia agak tersedak lah. Dia macam tak cukup. So kita nak pergi sport mode. So sekarang kita masuk sport mode. Kita rasa kita rasa okey, masih ada sedikit. Tak sukalah, angka tak suka macam tu. Okey, kita dalam mode eco, kita cuba. Okey, dalam mode eco dia okey sikit. Angka tak suka bawa kereta dalam keadaan terenjut-enjut. Sebab tu angka nak satu drive mode yang lancar saja. Kereta ni sangat tenang dia punya. Bila kita ambil corner tengok kita boleh elak benda tu kat tengah jalan. Dan 90 darjah corner 90 darjah. Dengan senang dia naik. Okey, Nissan X-Trail memang minta maaf lah, dia tak ada power kan. Dia tak ada power. So senang je kita potong dia. Walaupun kita dalam eco mode kita dalam eco mode kita boleh potong dia. Dia either 2.0 atau 2.5 tapi dia NA. Kita punya engine turbocharge. So sebab tu kita lebih berkuasa 290 Nm torque memang sudah terlebih kuasa lah. Sebab tu walaupun dalam mode eco memang bagus, masih lagi mantap. Naik masih tiada apa-apa masalah. So kalau kita bandingkan kereta ni dengan CR-V 1.5, CR-V 1.5 kurang power lah dari berbanding kereta ni Tiggo 7 Pro walaupun dia menggunakan engine yang sama, chassis yang sama,
Tetapi kereta ni kalibrasi pedal minyak, pedal brake, suspensi dia semua lebih baik dan lebih mantap daripada Tiggo 7 Pro So sebab tu Tiggo 7 Pro dijual harga yang berlainan, yang lebih rendah berbanding kereta ni. So kereta ni sudah hampir ke kereta terbaik Jepun lah. Dia kalah sikit pada Mazda CX-5 saja. Tadi kita nampak kan, CX-5 walaupun dia ambil corner di kelajuan yang tinggi, kereta CX-5 lebih tenang daripada kereta ni. Okay, motor Harley. Kita dapat kejar motor Harley. Abang bawa santai je motor Harley. Kita seolah-olah macam VIP lah. Ada outrider kat depan untuk kita, buka jalan untuk kita kan. Jangan main-main. Okey, tengok kita lengkang-lengkuk dengan jalan. Begitu lancar sekali. Outrider perlahan sikit, kita kena perlahan lah. Kita kena lebih perlahan daripada outrider. So secara J-Crew J7 yang ini memang menarik lah, sebab dari macam mana dari perspektif harga, dia memang murah dan baloi murah dan baloi lagi mewah. So ini merupakan sebuah SUV mewah, bukan SUV yang biasa-biasa. Kalau Jetour ialah sebuah SUV yang baloi dan ramah, ini ialah mewah dan baloi. Okay, kita tekan sikit. Garisan merah sangat selesa. Body sway pun tak banyak kereta ni Tapi kelajuan tak tinggi sangat lah. Angka bukan bawa macam angka YS. Dia punya kelajuan mungkin 3-4 kali. Tapi kita kelajuan orang biasa lah, orang biasa yang bawa kereta. Bukan macam budak-budak Honda yang bawa pagi Sabtu tu. Kita secara santai dan laju sedikit. Memang sangat senyap kereta ni. Angka buka tingkap untuk korang dengar bunyi Harley, supaya korang tahu apakah maksudnya double glaze. Kau dengar bunyi Harley. Boleh dengar bunyi Harley. Nah, kita tutup. Apa pun tak dengar. Okey, sekali lagi Harley dah sampai kat tepi. Kita buka. Okey, kita tutup. Boleh dengar? Dia main lagu DJ, I will follow you. Okey lah, kita tinggalkan dia orang lah. So memang sebuah kereta yang sangat berkuasa. Dan kalau masa kita naik ke Genting sekarang 2 orang, kalau masuk lagi 3 orang pun tak ada masalah lah. Memang naik dengan santai saja. Tengok
Uncle dalam eco mode tau, bukan sport mode sebab Uncle tak suka terjun-jun. So kalau kita bandingkan kereta yang ini dengan kereta Proton X50 dan X70, handling kita ni lebih mantap. X70 dia punya respon, walaupun yang lama lah, yang 1.8, respon throttle minyak dia lebih perlahan daripada kereta yang ini. So sekarang dia dah tukar kepada 3 silinder, lagi memakan masa sedikit untuk pick up lah. So walaupun chassis X70 tenang, tapi handling dia kalah pada J7 Bila kita cakap kalah, tak banyak lah, sikit, tapi sikit-sikit tu ada perbezaan. Okay guys, so itu sajalah perbincangan kita, test drive kita untuk malam ini. Kita rumuskan bahawa ini merupakan salah satu SUV China pada julat harga di bawah 150,000 lah. Datang dengan all wheel drive, baloi, datang dengan heads up display, baloi, datang dengan skrinnya besar, Android Auto, Apple CarPlay, datang dengan electronic. Lumbar support paling penting, lumbar support untuk orang tua tau. So dia ada advantage yang itu. Kalau kita tengok kereta-kereta pada harga yang ini, HRV 1.4 lebih, skrin yang lebih kecil, tak ada bagang-bagang seperti Android Player, Android Auto, Apple CarPlay, kalah sikit lah, tak ada heads up display, tak ada all wheel drive kan. Walaupun pemanduan dia baik, chassis dia tenang, tapi dia kalah lah dari bagang macam ni. So orang sekarang kita kena faham, orang sekarang, orang muda tengok skrin handphone seolah hidup mati tau. So kau dapat skrin yang besar macam ni, kau rasa megah lah, kau rasa bangga lah. Kereta aku ada skrin yang begitu besar, 14.8, 14.9 inci, tahu tak? Boleh bau asap si Harley Davidson. Okay, kita berhenti sekejap. So itu saja rumusan Uncle dari segi handling, lebih baik daripada X70, X50. Dari segi handling lebih baik daripada CR-V, HR-V, Toyota Corolla Cross yang lama, Subaru XV, Forester, Nissan X-Trail, So begitu banyak kereta di belakang kereta yang ini sekarang, tapi pada julat harga yang ini, anda kalau daripada kereta-kereta itu boleh upgrade kepada kereta-kereta seperti yang ini, sama ada 2 wheel drive, yang ini all wheel drive ataupun PHEV, suka hati anda lah. So itu saja rumusan kita main-main je nak ambil video waktu malam. So jumpa lagi, jangan lupa tekan like, share, subscribe dan support channel Uncle. Uncle akan buat lagi satu video masa Uncle turun, anda tengoklah. Okay, bye bye, jumpa lagi.